Ada satu financial guru ni, dia ajar, dalam hidup kita ni kena ada 4 jenis simpanan. Nombor 1, simpanan kecemasan. Yang ni untuk emergency lah. Total dalam 3 ke 6 bulan gaji kita. So, contoh kalau gaji kita RM5,000, total dalam RM30,000. Okay? Yang kedua, simpanan persaraan. Yang ni untuk lepas kita retire lah, umur 55 ke atas. Kalau ikut tahun 2025, kita kena ada dalam 1.7 million. Tapi kalau separuh daripada itu, 700,000 pun okey dah. Which translates to dalam RM3,000 setiap bulan untuk 20 tahun. Yang ketiga, simpanan perlindungan. Okay, yang ni untuk takaful lah, untuk income protection. So, dia punya rule of thumb dalam 10% kita punya gaji setiap bulan. Yang keempat, simpanan pelaburan. Rule of thumb dia total dalam 20 ke 30% kita punya gaji. You boleh pilih lah sama ada you nak simpan dekat ASB ke, tabung haji yang lebih selamat lah, ataupun yang lebih high risk, maybe you boleh beli rumah ataupun invest dalam bisnes. Okay, apa-apa pun, inilah dia 4 jenis simpanan yang kita patut ada dalam hidup kita. Right? So, if you want more info, just komen dekat bawah ataupun DM me. Okay? Assalamualaikum.